Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Mizi. Hari ini saya akan bermain game pula. Hari ini saya akan react video kelakar dan saya akan cuba untuk tidak gelak. And then saya cuba saya ada 3 nyawa. Dan 3 nyawa tu, if saya boleh tahan sampai saya macam nak buat 2 video macam 2 video. Saya react 2 video sebab satu video tu macam tak habis. Macam tak cukup sebab pendek sangat. So saya react 2 video. And then tengoklah apa jadi, adakah saya gelak atau ada tak. So korang tengoklah apa jadi. So go go macam Hamid. Baik, so okay, korang boleh tengok, enjoy the video. Video ni tak panjang sangat kot, harap rasa tak panjang sangat sebab saya maybe gelak awal. I don't know. Okay, sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita pergi ke video ni sekarang juga. Okay, saya ada 3 nyawa. So kalau saya gelak, nyawa ketolak. So saya tak tahu saya nak buat challenge apa. Macam kalau saya gagal, kalau saya kalah, saya buat apa. Sebab saya tak ada idea. So maybe akan datang if saya buat Try Not To Laugh. And then if saya kalah, maybe korang boleh bagi challenge apa. Macam saya makan apa atau saya buat apa. Boleh. Okay, saya akan baca komen. Wish ada orang komen. If ada orang komen. So yeah, jom kita mulakan. Harap saya tak gelak. So ingat, saya ada 3 nyawa. Hai guys, saya diciptakan satu lagu untuk act saya. Korang rate dari 1 sampai 10 berapa? Terimalah. 10. Copyright. Dia mute. Dia mute suara ni, dia copyright kan. Aduh. Benda. Selamat Raya Mak Batin yang kita menyambut hari raya ni, menyambut bulan puasa yang ni. Saya KL baru ni, orang kampung-kampung ni sedih yang kita banyak budak-budak kuih-kuih raya ni. Kita ni banyakkan kita teruskan anak-anak kita takut hilang, bahaya yang kita raya ni. 1, 2, 3 berbuna. Teruslah sendiri. Oh my god, lupa nak beli baju raya minggu depan. 1, 2, 3 berbuna. Tak ke rumah, lupa nak beli kuih raya. The Bluetooth device Ui, is dia macam connected successfully. Ui, dia apa, air dia apa ngam-ngam tu masuk dalam tu. Why in the world? Magic, bukan magic, macam apa apa fizik. Sampai ini dia punya. Okay, nasi. Saya rasa ni elok awak punya. Benda. Tepuk. Betul-betul canai. Waktu in the SJ SMR number 9. So siapkan untuk sedang untuk daripada untuk ialah kita boleh bagi sini je. Law SJ itu akan sediakan untuk dengan untuk membelikan nasi lemak atau dengan untuk sedang menjualkan itu adalah Makcik Emma. Saya Ibrahim Saling. Saya ucapkan Saya Ibrahim Saling. Saya ucapkan selamat hari raya, selamat zahir dan batin. 1, 2, 3. Saya Selamat hari raya je. selamat hari raya. Saya Selamat hari raya. selamat hari raya. Sabar je lah pakcik. Maafkan saya. Lah. Ngentut. Salah timing. Betul-betul salah timing. Terjemahan pertama. Berterjemah. Lah, dek. Kecil-kecil dah. Benda ni, benda tu. Okay, bekal. Sama bekal. No. Kena masak sendiri besok. Ayam je dah sedap lah. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Lepas tu
bawang, cili, beras. Apa cheese? Cheese ke apa? Betul, apa pelantah saya tahu. Tapi man, dan semua dah okey ayam. Dan saya makan ayam je. Yang ni saya suruh, saya tak masak kot. Man, betul-betul merajuk bini. Sampai tak bagi bekal, bagi ayam je. Yang lain pun masak sendiri. Ya kan? Aduh. Aduh. Abang main tarik, dek. Abang keluar daripada rumah terus kau lengap. Kau juga 4-5 tahun je. Jaga diri baik-baik. Huh? Bunyi apa tu? Lah. Kenapa? Bila anak murid kau pelat. Pelat. Tadi tegur je, kata jangan panjat nanti jatuh. Apa? Haina tegur je kan? Haina cakap apa kat Amar? Tak boleh masuk pantat. Tak boleh. Rasa itu kena diperbaiki by Soki budak lagi. Dia tak tahu. No. Lain macam. Pakai mas. Apa mas nama benda mas ni saya tak tahu lah. Tapi itu lah betul-betul. Saya tak tahu lah. Tak tahu dia komen. Aduh. Tidak menyalahkan keadaan, hanya apa? Hanya aduh, kena blok dengan Malaysia ko. Dengan segala kekurangan. Tahu diri tengah tahu apa. Okay. Aduh, banyak sangat ni. Apa bang? Nak terlupanya. Nak terlupanya. Hanya nak makan terlupanya. Hanya nak makan terlupanya, Bi. Nanti kau Risau. You can go up. Tenggelam. Tak, saya nak cakap. You can go away. Tenggelam pula. Aduh. Lupa try dah tolak. Tapi saya ada 3 nyawa. But 3 tu je 2. Aduh. Lupa. Terlalu fokus. Lupa saya tengah recording. Aduh, okay. Aduh, ya Allah. Okay. Macam mana tengok benda ni? Benda ni macam apa benda tu? Hanya macam urut. Macam untuk mengurut yang tu lah. Okay, bismillah. Okay, nyawa tinggal 2. So, cuba lagi. Cuba lagi. Okay, lagi 2 nyawa. Adakah saya akan gelak atau tidak yang di kedua ni? Jom kita tengok. Oh. Ayuh. Oh. Aduh. So hari ni kita ambil yang Ipin punya. Ipin punya. Ipin. Tak jadi ke tak? Kenapa warna putih? Loh. Ya, dia bagi ni. Ni bunyi apa ya? Kamarel. Hari raya ku melihat engkau bahagia. Salah. Hari raya ku dengar syair dan iramanya. Ku menari dan aku tertawa dan riangnya hari raya. Tak kau dah. Alasan kau bahagia. Mak. Itu nak balik, Mak. Comel. Kau tak ada sini. Muka dia macam Namun jika dilihat dari aspek keselamatan, itu salah satu faktor yang perlu dititik beratkan. Keselamatan, okey. Hujan yang akan turun pada bila-bila masa sahaja, menyebabkan laluan utama ini yang menghubungkan antara laluan masuk dan juga laluan keluar ke jatuh. Oh, lan pepet. Oh, habis. Okey, tak gelak tapi macam sekejap sangat, baru 8 minit. Saya rekod macam baru dekat 9 minit. Dekat 9 minit. So, ya. Tapi apa? Mak nak minta maaf. Sebenarnya, dah lah.
Opang kau nak beli lemang tak? Hmm? Aku jual RM1 sebatang. RM1 sebatang. Katanya RM2. Nak berak? Yang diorang tengah tengok ni, diorang nak dengar apa yang diorang nak cakap. So, boleh buatkan diorang nangis. Diorang cakap satu benda. Okay guys, sekarang ni kita Papa, mak dia dah meninggal guys. Waduh, itu kan menangis tu. Sayang siapa? Itu kan menangis. Betul menangis. Apa? Apa? Ha. Meh. Allah. Tergelap pula. Ya Allah. Dia cakap meh budak ni. Kesian bapak dia. Dia tersakiti. Aduh bapak. Anak pun tak sayang bapak. Dipijak-pijak gambar bapak dia. Aduh. Tergelak lagi. Alah, macam satu. Aduh. Aduh. Berapa minit? 10 minit. Itulah ni video last. Atau saya tengok saya menang ke tidak challenge ni. Okay. Bawa nasi lebih tau. Baru kenyang. Wah kau. Bawa periuk sekali. Astagfirullah. Ai, berapa besar? Tergelak. Ayo. Ai kalah. Aduh, tak guna tu lah. Lagi saya. Ya, masalah video bawah sampai 51 sangat. Dan sekarang sorry guys. Saya kalah. Aduh, macam mana lah. Aduh, rasa saya nanti akan datang ni. Tak masalah ni, bawa gelak. Tiba saya mula video dia gelak balik. Aduh. Tak apa. Nanti saya tu lah. Aduh, saya kalah. So akan datang ni if saya nak buat lagi video gini, korang komen-komen lah apa yang nak saya buat. Itulah. Okay guys, rasanya saya kalah. So aduh, saya tak tahu kenapa saya tak boleh tahan gelak pula. Waktunya saya boleh tahan gelak, tetapi dengan mudah pula saya gelak. Aduh, saya tak tahulah kenapa. But yeah, saya kalah. So if korang ada suggestion, atau akan datang ni korang nak nak bagi saya cabaran macam try not to laugh ni, if tak laugh atau lain-lain, tengok korang boleh bagi cabaran apa. But yeah, kali ni saya kalah. So maybe akan datang ni, maybe in the future saya akan buat challenge and then dengan hukuman lah. Sebab sekali ni tak ada hukuman sebab saya tak tahu nak buat hukuman apa. So korang boleh komen if you want me to do hukuman, like apa hukumannya, apa yang tu. Jadi baca komen lah if tak ada komen, if video ni ramai tengok. Okay. So yeah, saya cakap terima kasih bagi siapa yang menonton dan thanks for watching semua. Lupa like, share, subscribe. Kalau ada kekurangan apa ke boleh komen, ada challenge ke boleh komen, apa-apa boleh komen. So saya sendiri, kita jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.